Geng, hari ini kita nak dedahkan satu lagi kes berat yang dilakukan oleh pengurusan tertinggi pejabat agama negeri Kedah ni oleh orang kuat UMNO Kedah, iaitu Syekh Mr. I. Kes ni kes yang ketiga, geng. Kes salah guna kuasa berkaitan sumbangan delegasi tilawah dan hafazan Al-Quran Kedah 2018 hari itu. Kes ni melibatkan dakwaan salah guna kuasa oleh Syekh Mr. I berkaitan sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kepada delegasi perwakilan negeri Kedah Darul Aman bagi pertandingan tilawah Al-Quran dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun 2018. Dengan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak 13,800. Syekh Mr. I didakwa telah melakukan pecah amanah ni apabila tidak menyampaikan bantuan sumbangan tersebut seperti yang sepatutnya berdasarkan kelulusan permohonan sumbangan yang telah ditetapkan. Kelulusan tu merangkumi agihan kepada semua delegasi termasuk peserta tilawah Al-Quran dan peserta hafazan Al-Quran. Sebaliknya, Mr. I ni telah mengagihkan sumbangan tersebut mengikut budi bicara sendiri tanpa mematuhi ketetapan kelulusan. Dan sebahagian daripada duit sumbangan berkenaan ni, geng, dipercayai telah diambil untuk kegunaan peribadi. Sebagai contohlah, salah seorang qari daripada tilawah Al-Quran iaitu Muhammad Tufail bin Sayuti hanya menerima sumbangan sebanyak RM300, sedangkan jumlah yang sepatutnya diterima adalah RM800. Keadaan yang sama berlaku kepada peserta dan delegasi lain yang tak menerima jumlah sumbangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk makluman, semua peserta tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran peringkat negeri Kedah yang mewakili negeri ke pertandingan peringkat kebangsaan ni sepatutnya menerima dua bentuk ganjaran kewangan, iaitu yang pertama, geng, sagu hati peserta daripada kerajaan negeri Kedah sebanyak RM900 bagi setiap peserta ni, geng. Wang ni terus dimasukkan ke dalam akaun individu peserta dan tak menimbulkan sebarang isu lah, masuk terus. Yang kedua pula, sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah sebanyak RM800 bagi setiap peserta. Sumbangan ni telah diberikan secara tunai kepada Syekh Mr. I untuk diagihkan kepada peserta, tapi telah disalahguna dan tak diagihkan sepenuhnya kepada semua peserta seperti yang sepatutnya, sekaligus merupakan satu perbuatan pecah amanah. Pegawai yang menguruskan penyerahan wang sumbangan Menteri Besar kepada Syekh Mr. I ni ialah Ustaz Muhammad Fadli bin Malimi yang merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar Kedah pada ketika tu, tahun 2018 tu, geng. Dan terdapat beberapa orang yang boleh tampil sebagai saksi dan memberikan maklumat yang tepat berkaitan kes ni. Macam biasalah, laporan dan aduan telah disampaikan kepada pihak berkuasa yang berkaitan, namun tak ada lagi tindakan dan dikatakan sangkut kerana dia ni orang kuat UMNO, ada kabel UMNO katanya. Info-info yang aku bagi tahu ni adalah surat dari kubur. Kita minta pihak berkuasa boleh buka balik ataupun teruskan siasatan berkenaan dengan kes ni. Semoga tiada lagi pecah amanah atau salah laku dalam jabatan agama yang kita hormati dan kita sanjungi ni, geng. Amdap, mantap.